Wih, datang full. Datang straight tu. Dia masuk dalam tanah tu. Dia boleh masuk rumah. Tak. Dia keliling je. Masuk rumah pun mengganai ke? Sama api je. Tak. So, rumah ni memang tempat selamat kita. Rumah dengan dalam train. Doki kan kunci bilik. Itu kereta tu. Ambil tu. Mana? Tu. Ni. Cepat sikit. Tak dapat. Cepat sikit. Mel. Tak boleh kutip tu. Oh, ya. Dia kat mana? Tu apa tu? Tu Moy. Barang kau Moy. Apa tu? Cepat. Tu ada kunci tu. Kunci tu kunci apa? Ya, kunci. Cuba tengok dia dekat depan tak? Ini bukan kunci ni. Ni kalau nak pergi bahaya kat tu. Okey, dekat depan. Ada depan ni. Dia pergi belakang tak? Lari sekarang. Sekarang? Gerak. Betul balik. Kau ni. Dia pergi depan Macam bodoh, biar ni sumpah. Tidak. Oh. Habak lah tu. Dia betul-betul kejam. Okay, ambil benda tu, lepas tu terus lari. Okay, dia pergi depan. Ambil kata. Aduh. Okay, lari. Dia nak ambil kunci train. Ada kunci train tak? Ni datang tak mana? Tiba-tiba hilang. Jom. Betul. Sekarang global ni. Ada satu lagi pintu tak buka kan? Pintu atas tu. Atas. Tapi kunci tu terlepas tu. Aku rasa kan kena double check tu. Apa container tu. Kita tengok. Atas tu boleh pergi. Aku dah tengok wakil mana? Aku rasa atas macam boleh pergi ya. Cukup try. Yang screwdriver tu tak apa. Tak tahu. Aku rasa atas ni boleh pergi. Ni macam bangunan, macam batu. Ada ni tu cacing bawah tanah. Tiba mati. Aku tak boleh lah dengan anjing botok ni tu. Anjing tak tahu buat apa. Dia bukan tahu nak buat apa. Dia tak tahu je. Apa orang buat ikut je. Macam dah boleh mati lah. Apa tu cacing dia tak ada lagi. Nel. Pergi Nel. Laju Nel. Mana berotot. Berat sangat badan tu. Nampak lambat gila. Nel, dia datang Nel. Cepat lah. Ush. Mati tu sama kau. Oh, day 2 kita buat baru Ada cacing lain tu.
gua ada kat sini pula charging ni. Oi. Aku tak tahu functional screwdriver. Apa? Ni ada kotak dekat tiang ni. Kena pakai. Kotak mana? Kotak dekat tiang dekat kereta api ni. Ya. Sekejap Oh tu. aku pergi rumah. Cacing ada ni. Ada cacing kereta api. Ya. Okey, gas. Ni. Ha. Masuk dulu. Okey, kita dah baiki ni, so kita perlukan train key. Tapi masalahnya mana kuncinya? Kau tahu? Kau dapat ah? Dapat tadi. Okay, let's go. Tapi kalau tadi tu kan, dia kata kalau kunci door key tu kan, dia dekat atas meja. Atas meja? Door key tu ada dekat atas meja rumah tu. Okay, dah gerak. Yeah, menang. Macam mana? Ush, imut. Kita main berlima kan, macam main ML tu. Berapa pula? Macam main bertiga. Buat sana dengan Amal tak tahu buat apa. Ya, Betul mati baby. Ya. Weh, ni mak. Dia bukan yang hari tu, macam hari tu. Locate and repair all generator. Cari Aduh, dekat generator malai. RM1,000. Ni apa? Kau ni Moy jangan. Wih, apa tu? Wih, besar tu. Saya tengah cari. Dah lah banyak tu bangunan kat sini. Janganlah on kereta tu. macam mana nak on kereta? Siapa hon tu? Ya bodoh. Janganlah rapat dengan kita tu. Maksudnya Betul Azan. Apa gelap kan? kau pergi seberang tak boleh pergi seberang tu. Oh ni. Oh jangan dekat dengan kita. Ni bang aku pergi depan, pergi belakang. Kosong je. Tak ada apa tu. Sekarang ni aku nak tahu bentuk generator tu macam mana. Kita jumpa sekali pun dah tahu dah. Ya. Bunyi siren. Dah dia keluar ni. Dia kat mana? Oh no. Ada Mana? Kita tahu bentuk dia sekali, kita dah boleh ni dah. Ya Allah, wujud aku. Weh, ya Allah, robot ni. ada satu lagi. Rumah ni apa? Banshim tu? Tak nyorok ni. Nyorok aku. Ya Allah. Dapat apa? Susah tu nak repair. Makin laju. Yang last tu. Tahu dia. Jauh. Satu lagi. Lu mati. Sari dia datang aku. Sial. Tadi kan betul. Sari dia datang aku. Alah, mati Oh, lah. ada lagi cok. Ada banyak. Ada Mana banyak ah. yang tak? Dia tak sih.
Orang kata yang dekat dengan kereta pun je. Lari. Dekat gila dengan kau ni. Dia dekat dengan kereta mana mau. Sekarang berapa generator dah siap lah? Aku tak tahu dulu. Dia tak bagi dia bilangan generator. Ini ada generator belakang ni. Tiba-tiba je ada. Aku tak tahu apa pasal dua orang ni obses sangat dengan kereta. Baik. Satu dah siap. Boleh baik? Okey, dapat lah. Oh, kalau dia berbunyi je. Dah siap. Satu tu belah sana. Belah kiri kita ni kan. Itu dia percaya. Oh, bila dah baiki dia percaya. Oh, menipu anda ramai. Alright. Aku dah baiki satu. Dia dah percaya belum tu? Satu dah percaya. Oh, baik dia ada. Dua percaya. Oh, tu kat belah sana, kat belah sana. Tiga. Amoy, lihat Amoy. Ada satu lagi. Ni dekat Amoy. Aku rasa ada 3 je lah. Ada 4 lah. 4 eh? Aku dah bersatu lah. Ni yang satu kat Amoy. Siren hack kat mana? Satu. Okey, Amoy dah baki. Sekarang tak. Amoy dah baki satu. Okay, dah 4 lagi. Satu lagi ni, satu lagi. Oh, okey dah. Oi, padu sangat. Ada 4 Bodoh ni animasi cepat siap. Benda tu kebetulan ke memang betul? Go. Let's go. Yang ni escape je, relax. Tapi tu lah, binatang dia tak relax tu. Ya. Dia lompat baik bunguk. Mel, aku rasa kan lubang yang last dia tunjuk tu, aku rasa tu lah tempat kita kena escape tu. Ya, aku rasa yang main tu. Tapi masalah nak kena lari pada kereta tu je. Ya Allah. Okey, mantap. Aduh. Lompat. Mana aku nampak tadi. Lompat. Dia lompat. Main lompat pun. Aku try check keadaan dulu. Ni dikasih pintu tapi tak ni. Tak barang yang boleh buat lauk. 5 minit tu. Kita tengok. Asal satu. Weh, asal aku putih ni. Aku kat mana ni? Aku tadi berlanggar dengan ni. Siapa? Sama. Putih ni. Oh, putih tu. Sama. Kelabu je. Kelabu apa? Aduh, left join balik lah. Kalau ni escape kan. Ni mesti semua kena escape lah. Tapi yang berjaya lah. Kalau yang tak berjaya tu nasib lah. Tapi tadi tu tak ada masa kan? Tadi tu ada. Semak tu. Binatang ni laju tu. Laju tu, Mel. Sumpah laju siap. Tak ada lompat pun. Cantum lompat dari sini ke sini. Macam tu kan. Berbait. Dia jatuh kan? Tahu. Macam tu Pelik tu. Anil. Asal aku tak sampai pun. Weh.
Macam nak buang semua repost ni? Ha? Aduh. Ada hantu bodoh boy. Ya Allah, laju je. Hai. Aku yakin dia tak Hello, tahu. guys. Aku yakin dia tak tahu. Okay, sinilah dia. Sabar sekejap. Nyatanya dah laju tu. Aku tak tahu lah apa dia buat. Aku rasa dia nak nyorot dalam bilik itu. Wow, masuk tapi binatang macam dia ni nak naik atas ke nak cek bilik. Okay. Siapa nak masuk bilik? Aku duduk luar. Mel, masuk bilik. Aku masuk. Entah ke, Mat? Aku kena. Lari. Aku kena tu. Mel, lari Mel. Dia dekat aku ni. Tadi Mel. Awal Mel. Nanti aku nak mampu ya. Tak, boleh lagi. Dia tersangkut tadi. Dia kerja kami. Mel. Jaya Mel, tolong Mel. Aduh. Lari. Sumpah tak boleh lari. Saya tak boleh lari. Bodoh je. Aduh. Ya. Mel, kan kau kan kita ada straight hadiah ni. Level kau straight dia ada apa? Dia draw kau. Kau lagi bang. Aku rasa kena tunggu kat bilik kanan lah. Mana? Anil nampak dia ingat nampak bijak tu, tunggu itu. Asal tunduk. Kau pancing. Amo ni tabrak gaming tu. Ya, aku pancing. Kan Jai Oh, Hero sumpah. Dia ingat nampak style. Dia jumpa dia tu. Masuk. Masuk jom. Penang kalau hari-hari macam ni kan. Letih lah. Pentoy. Kita bodoh. Lari boy. Respect lah weh. Dia kat dia orang, dia kat kami. Teruskan. Cuba. Sini. Tarik. Tuk lari tu. Oh, gampang. Tak apa. Dia orang dapat. Dia keluar. Kau dah keluar, Mel? Babi dia kau bawa apa, Syal? 3 minit lagi gampang. Cepat bodoh, macam nak keluar ni. Lelek boleh. Tak, kau mesti dah keluar. Tu kau bergerak lagi. Gimana Syak? Bukan kau tak lari pula kau. Ni tak boleh main-main. Bodoh lah ni. Aku nampak semua kejadian. Aku nampak semua kejadian kelakar tu. Aduh. Hui, dalam sangat ke tu? 16 saat lagi pun. Terlambat tu. Ke attack. Kenapa kena ke attack pula? Aduh. Sekali lagi. Aku nak main dia tu.
Kau tengok dekat dalam tu kan. Kat dalam tu kalau masuk ada terowong kecil tau. Sini lah. Sini lah. Respect lah. Tapi bohong. Masa tu, lupa dulu masa. Aku ambil kanan tu tadi. Duduk. Aku wancing. Lari. Bapak kuat bai bunyi dia. Gila. Aku dah sampai dah terowong. Sekarang macam mana buat? Tak, siapa yang bunyi double mic tu? Oh. Aku takut tu terowong ni. Aku jalan je aku tak tahu mana arah aku pergi. Aku bisa muncul je kucing ni. Masuk je mana-mana. Lari weh! Dia muncul. Tolong Mel. Kamil, Mamak Kamil. Sekarang ni kau pergi sana kan, aku di sini. Aku dah lari bangsa anjing tu lah. Tidak, tolong. Mama, lari moi. Oh, tolong. Bingit lagi tu lah. Boleh guys. Boleh guys. Oh, bingit dah. Seraba tu aku ni. Laju lah, lembab. Ya. Macam ni ni. Yang ni yang itu tau. Ya Allah, tiba-tiba je kat belakang aku. Dia ke mana? Dia ke kiri lah saya. Kau Zamil. Mel, Menang lah sial. kau pergi kat mana? Aku masuk mana kan tadi aku pergi sini kan, belakang. Lepas tu Sebenarnya aku dah lari. Bodoh tu lah Bibi. lepas tu dah menang lah. Masuk kanan? Ya, aku tengok kau. Tak tahu tak? Apa yang ada kat dalam ni pun? Yang ni belok kita aku tadi. Straight. Tu dah keluar tu, kat bawah. Betul. Angga. Oh ya, aku tak rasa kan. Ada tiga benda putih. Jauh tu. Weh. Tak menang lagi tu. Menang lagi sekali lagi. Lagi. Lah. Okay.